Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. So video ini saya cerita tentang banyak kesalahan yang dilakukan oleh trader untuk melukiskan zone supply ataupun demand ya. Okey. Kesalahan yang ataupun mistake yang biasa trader buat ialah dia lukis terlalu banyak zone. Terlalu banyak zone dia lukis. Dia tak tahu pun nak trade kat zone mana. Macam dekat e-book supply and demand saja saya ada ceritakan kat mana kita nak trade. Ke mana kita nak trade supply and demand ni. Okey. Kadang-kadang bila you lukis banyak zone, tak semesti semua zone tu berkualiti. Kita kena bagi supply and demand trader, dia akan cari zone yang berkualiti saja. Okey, sebab tu benda ni saya ada ajar dalam e-book saya, supply and demand. Anda boleh check pada link di bio. Okey. Kat mana dia nak trade supply and demand pun saya ada ajar semua di dalam e-book saya pada link bio. Itu okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.